Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan tugasan yang kedua, iaitu tugasan yang berkaitan dengan interview ibu bapa. Saya Nasrliana binti Abdul Razak, nama matrik 425-32871. Untuk pengenalan, iaitu pendidikan kerohanian dan moral adalah penting dalam membentuk sahsiah, akhlak dan nilai murni kepada kanak-kanak. Menurut Abraham Maslow, iaitu perkembangan kerohanian dapat membantu kanak-kanak untuk mencapai potensi diri seperti self-actualization, manakala Jean Piaget juga menjelaskan bahawa perkembangan moral dapat berlaku melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam nilai ini, ia juga dapat diterapkan melalui contoh teladan daripada ibu bapa dan guru. Ini juga selaras dengan teori Albert Bandura yang juga menekankan pembelajaran melalui pemerhatian. Kesannya terhadap kanak-kanak ini iaitu dapat membesar sebagai individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan seimbang dari segi emosi, sosial dan sahsiah. Latar belakang responden pertama ialah Encik Muhammad Muzammil bin Muhammad Jailani yang berusia 31 tahun. Beliau duduk di Teluk Gong, Kelang, Selangor. Dan beliau mempunyai 2 orang anak, iaitu satu lelaki yang berumur 2 bulan dan perempuan berumur 4 tahun. Beliau juga bekerja sebagai supervisor warehouse. Beliau telah berkongsi cabaran untuk membesarkan anak. Beliau telah berkongsi bagaimana cabaran untuk menjaga anak sakit dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Fairuz dan pada hari ini saya akan membentangkan latar belakang temu bual. Okay, nama penemu bual adalah Muhammad Azran bin Muhammad Rani yang berumur 41 tahun, tinggal di beralamat B520 Baiduri Cox Apartment, Bandar Bukit Puchong, dan bekerja sebagai property agent. Mempunyai 3 orang anak yang berumur 12 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Okey, temu bual dijalankan di sudut cafeteria pada pukul 6 petang. Semasa sesi temu bual dijalankan, responden berkongsi pelbagai amalan serta pendekatan yang diterapkan kepada anak dalam kehidupan seharian bagi memupuk nilai murni sejak usia awal. Dan responden turut menjelaskan bahawa didikan moral bukan sahaja diberikan melalui nasihat, malah diterapkan melalui contoh teladan, bimbingan dan amalan harian. Okey, untuk penemu seterusnya yang bernama Wan Nur Farhana binti Wan Mamat, berumur 39 tahun, tinggal di alamat B520 Baiduri Cox Apartment, Bandar Bukit Puchong, bekerja sebagai akaun, mempunyai 3 orang anak yang berumur 12 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Temu bual ini dijalankan di sudut hujung cafeteria pada pukul 6 petang. Responden menyatakan sejak anak masih kecil, beliau telah menerapkan didikan agama sebagai asas pembentukan sahsiah dan akhlak. Menurut responden, anak diajar mengaji Al-Quran, mempelajari asas-asas agama seperti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari doa-doa harian, adab sopan serta membezakan perkara yang baik dan buruk. Responden percaya bahawa pendedahan awal terhadap didikan agama dapat membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Latar belakang temu bual keempat. Namanya ialah Muhammad Faris bin Rozaini, berumur 27 tahun, mempunyai bilangan anak seorang iaitu lelaki. Beliau menetap di Gitra Kedah. Pekerjaan beliau ialah operator kilang. Temu bual ini telah dijalankan di kediaman beliau iaitu di Gitra Kedah pada jam 3 petang. Kediaman beliau yang sangat selesa dan tenang. Sepasang
Sepanjang sesi temu bual, Muhammad Faris memberikan kerjasama yang baik. Beliau bersikap mesra, sporting dan mudah berkomunikasi dan menjawab soalan dengan jelas serta terbuka. Beliau juga berkongsi maklumat mengenai rutin harian anak beliau tentang perkembangan, minat dan tingkah laku anaknya berdasarkan pengalaman beliau sebagai seorang bapa. Sikap beliau juga ialah ramah, terbuka dan memudahkan proses pengumpulan maklumat berkaitan dengan perkembangan anaknya. Dengan ini, Muhammad Faris juga memberi maklumat yang baik dan lancar apabila beliau bercakap. Temu bual berjalan dengan lancar dan maklumat yang diperoleh lengkap serta dapat membantu dalam memahami perkembangan kanak-kanak dan anak-anak beliau. Pengkaji telah bertanya, apakah aktiviti yang disukai oleh anak encik? Jawapan responden, aktiviti pagi diberi gadget dan aktiviti petang bermain di luar kawasan rumah. Contohnya bermain basikal dan bermain dengan anak akhiran. Uraian pengkaji ialah berdasarkan dapatan temu bual, pengkaji mendapati bahawa Encik Muzamil menggalakkan anak melakukan aktiviti yang seimbang di antara penggunaan gadget dan permainan di luar rumah. Aktiviti seperti bermain basikal dan bermain bersama rakan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, iaitu perkembangan fizikal dan perkembangan motor kasar. Akan tetapi, penggunaan gadget pada waktu pagi juga perlulah dipantau dan dihadkan mengikut kesesuaian umur bagi mengelakkan perkara negatif mengganggu perkembangan kanak-kanak. Jadi, pengkaji berpendapat bahawa bermain aktiviti luar secara berterusan mampu menyokong perkembangan kanak-kanak yang lebih sihat dan seimbang. Seterusnya, apakah cabaran terbesar semasa membesarkan kanak-kanak? Jawapan responden, cabaran terbesar apabila anak-anak jatuh sakit seperti demam kerana penyesuaian ubat mengikut kadar umur kanak-kanak. Khususnya kanak-kanak yang berumur 0 hingga 12 bulan, doktor tidak mengesyorkan kegunaan ubat tetapi ada ubat yang diberi khusus mengikut kuantiti yang dibenarkan. Berdasarkan uraian pengkaji temu bual ini, pengkaji mendapati bahawa cabaran terbesar yang dihadapi oleh responden ialah apabila anak-anak mengalami masalah kesihatan seperti demam, batuk, sesama atau jatuh sakit. Keadaan ini memerlukan sokongan daripada ibu bapa untuk memberikan pemerhatian yang penuh dan penjagaan yang rapi bagi memastikan kesihatan anak kembali pulih. Pengkaji juga mendapati bahawa penggunaan ubat juga perlu diberikan mengikut sukatan arahan yang ditetapkan oleh doktor, terutamanya bagi kanak-kanak yang berumur 0 hingga 12 bulan. Hal ini kerana dapat menunjukkan bahawa ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan asas tentang penjagaan kesihatan kanak-kanak agar dapat mengelakkan risiko seperti terlebih dos atau kesan sampingan daripada ubat. Pengkaji juga berpendapat bahawa kesedaran ibu bapa terhadap aspek penjagaan kesihatan dan pematuhan kepada arahan doktor memainkan peranan penting dalam memastikan tumbuhsaran dan perkembangan kanak-kanak supaya kanak-kanak ini berada pada tahap yang optimum. Seterusnya, soalan daripada pengkaji ialah apakah harapan tuan terhadap perkembangan anak pada masa akan datang? Jawapannya ialah harapan supaya membesar dengan baik dan berkebolehan dalam apa-apa sahaja dalam bidang kanak-kanak minati serta berharap juga agar kanak-kanak ini terus maju juga dan boleh menjaga diri sehingga ke peringkat dewasa. Jadi, pada pendapat pengkaji ialah berdasarkan dapatan membuat ini, pengkaji mendapati bahawa responden mempunyai harapan yang tinggi terhadap perkembangan anak pada masa hadapan. Responden juga berharap agar anak mereka membesar secara sihat dan mempunyai sasya yang baik serta berkebolehan dalam
menceburi pelbagai bidang mengikut minat dan potensi yang dimiliki. Responden juga menekankan kepentingan anak untuk terus berusaha mencapai kejayaan serta mampu menjaga diri dengan baik apabila meningkat dewasa nanti. Untuk dapatan temu bual adalah soalan yang saya tanyakan kepada responden adalah apakah strategi yang digunakan untuk membantu perkembangan dan pembelajaran untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Dan responden memberikan jawapan adalah strategi yang digunakan adalah pendekatan kasih, iaitu yang melibatkan pemberian kasih sayang, meluangkan masa yang berkualiti dengan anak, menunjukkan contoh akhlak yang baik, memberi sokongan serta menghormati anak dengan kawalan yang sesuai. Dan untuk bahagian huraian pengkaji pula adalah berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden, pengkaji mendapati bahawa strategi yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendekatan kasih sayang, sokongan dan penglibatan bersama anak sangat penting dalam membantu perkembangan serta pembelajaran kanak-kanak. Luangan masa yang berkualiti bersama anak dapat mengeratkan hubungan emosi dan menunjukkan rasa selamat dalam diri anak. Selain itu, bapa menunjukkan contoh akhlak dan tingkah laku yang baik dapat membantu anak bentuk nilai murni serta adab dalam kehidupan seharian. Sokongan dan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti anak juga mampu meningkatkan keyakinan serta minat anak untuk belajar. Oleh itu, pendekatan positif dan seimbang dapat membantu perkembangan anak dari aspek emosi, sosial dan kognitif. Dan untuk soalan yang kedua pula adalah mengenai cabaran. Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam mendidik dan menjaga perkembangan anak yang berumur 6 tahun ke bawah? Dan responden menjawab cabaran sebagai ibu bapa yang sibuk bekerja lah, membahagi masa antara kerja dengan perkembangan anak. Selain itu, responden sukar memantau perkembangan serta pendidikan anak sepenuhnya kerana banyak bergantung kepada pihak sekolah. Dan huraian pengkaji mendapati bahawa ibu bapa yang bekerja menghadapi cabaran dalam membahagikan masa antara tuntutan kerja dan tanggungjawab terhadap perkembangan anak. Kesibukan pekerja menyebabkan ibu bapa kurang meluang masa memantau perkembangan dan pendidikan anak secara langsung. Oleh itu, kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah penting bagi memastikan perkembangan anak sentiasa diketahui dan diberi perhatian. Dan soalan ketiga yang saya tanyakan kepada responden adalah apakah harapan pendidikan masa depan anak berumur 6 tahun ke bawah? Responden menjawab mengharapkan pendidikan yang seimbang merangkumi aspek akademik, sosial, emosi, rohani dan jasmani. Mereka turut menekankan pembentukan jati diri serta nilai agama sejak kecil lagi agar bila anak mereka besar nanti mampu menghadapi cabaran masa depan. Dan huraian pengkaji pula adalah pengkaji mendapati bahawa ibu bapa mempunyai harapan yang tinggi terhadap pendidikan dan perkembangan anak agar mereka memperoleh pendidikan yang berkualiti serta seimbang dari aspek akademik, sosial, emosi, rohani dan jasmani. Selain itu, ibu bapa juga menekankan kepentingan pembentukan jati diri dan nilai agama sejak awal supaya anak mampu menghadapi cabaran kehidupan pada masa hadapan. Hal ini menunjukkan bahawa peranan ibu bapa bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian akademik tetapi pembentukan sasiah dan kepribadian anak secara menyeluruh. Okey, seterusnya soalan pertama yang saya bertanya kepada bual adalah apakah strategi yang dilakukan dalam mendidik anak supaya membesar dengan baik? Dan jawapannya adalah sebagai ibu dia mestilah menerapkan didikan agama sejak usia awal sebagai asas
pembentukan diri anak. Antaranya dia mengajar anak dia solat, baca Quran dan nilai disiplin supaya anak dia membesar nanti menjadi individu yang berguna serta berjaya di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya adalah huraian pengkaji. Pengkaji mendapati bahawa ibu bapa menekankan kepentingan penerapan pendidikan agama sejak usia awal sebagai asas dalam pembentukan sasiah dan kepribadian anak. Didikan seperti solat, baca Quran serta penerapan nilai disiplin dilihat sebagai langkah awal untuk membentuk akhlak yang baik, bertanggungjawab dan mampu menghadapi kehidupan dengan berpegang pada nilai agama. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan agama bukan sahaja memberi pengetahuan kerohanian tetapi turut memainkan peranan dalam perkembangan diri anak secara menyeluruh. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah kesukaran yang dialami dalam mengurus tingkah laku anak yang masih kecil? Okay. Jawapan yang diberikan oleh responden adalah dia menyatakan bahawa dalam mendidik anak kecil ini ibu bapa perlu seimbang antara kasih sayang dan ketegasan. Anak perlu ditegur apabila melakukan kesalahan supaya mereka memahami perkara yang betul dan salah sejak usia awal lagi. Dan huraian pengkaji pula adalah pengkaji mendapati bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku anak sejak usia awal melalui pendekatan didikan yang seimbang antara kasih sayang dan ketegasan, di mana walaupun anak diberi perhatian dan kasih sayang, ibu bapa tetap perlu menegur jika anak tu buat salah serta membimbing mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Pendekatan ini membantu anak memahami perbezaan antara tingkah laku yang betul dan salah sekaligus membentuk disiplin, nilai moral dan serta sikap yang bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Dan soalan yang ketiga adalah yang saya tanyakan adalah apakah harapan terhadap pertumbuhan sasiah anak apabila mereka besar nanti. Dan responden memberikan jawapan adalah dia mengharapkan sebagai ibu dia nak anak dia berjaya di dunia dan akhirat. Oleh itu beliau menekankan bahawa didikan agama sejak kecil adalah penting dan menyuruh anaknya solat agar bila besar nanti anak dia menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan berjaya. Huraian pengkaji pula adalah pengkaji mendapati bahawa ibu bapa mempunyai harapan agar anak-anak bukan sahaja capai kejayaan akademik, malah berjaya di dunia dan di akhirat. Justru ibu bapa menitik beratkan penerapan nilai-nilai agama sejak awal melalui amalan seperti baca Quran, membimbing anak untuk menunaikan solat. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahawa didikan agama dianggap sebagai asas penting dalam membentuk sasiah, akhlak, jati diri agar menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia serta bertanggungjawab pada masa hadapan. Untuk dapatan temu bual yang keempat, soalan yang pertama ialah apakah cabaran utama yang sering dihadapi oleh anak di rumah? Jawapan yang dijawab oleh beliau ialah anak saya masih perlu dibimbing dalam menguruskan diri seperti mengemas mainan, memakai pakaian dan mengikut rutin harian. Cabarannya, dia juga sukar untuk apa yang kita suruh tu. Macam ibu bapa dia tu perlu suruh anak dia untuk mengemas dan dia perlu ajar. Kepada huraian pengkaji, berdasarkan jawapan yang diberikan oleh bapa, pengkaji mendapati bahawa anak masih memerlukan bimbingan dan sokongan dalam aspek pengurusan diri seperti mengemas mainan, memakai pakaian sendiri serta mengikut rutin harian. Untuk soalan yang kedua,
Adakah anak mudah bergaul dengan orang lain? Jawapannya ya. Anak saya mudah bergaul dengan orang lain seperti sepupunya, rakan-rakan seperti di kawasan tempat tinggal yang saya duduk. Kepada huraian pengkaji, berdasarkan jawapan yang diberikan oleh bapa, pengkaji mendapati bahawa anak mempunyai kemahiran sosial yang baik dan mudah berinteraksi dengan orang di sekelilingnya. Untuk soalan yang ketiga, apakah aktiviti yang paling disukai oleh anaknya? Jawapannya ialah anak saya paling suka berbasikal. Kadang-kadang hujung minggu, saya akan bawa anak saya ke pantai untuk bermain pasir sebab dia suka bermain dengan pasir. Huraian pengkaji ialah berdasarkan jawapan yang diberikan oleh bapa, pengkaji mendapati bahawa aktiviti berbasikal dan bermain pasir ini merupakan aktiviti yang diminati oleh anak beliau. Berdasarkan temubual bersama ibu bapa, pengkaji mendapati bahawa kanak-kanak masih memerlukan bimbingan dalam penggunaan teknologi, penjagaan kesihatan dan sokongan berterusan daripada ibu bapa. Oleh itu, beberapa cadangan penambahbaikan dicadangkan berdasarkan konsep Jerry's. Cadangan pertama, ibu bapa perlu mengimbangi penggunaan gadget dengan aktiviti fizikal seperti berbasikal dan bermain di luar rumah. Guru pula boleh membantu dengan mencadangkan aktiviti pembelajaran dan permainan yang sesuai untuk dilakukan di rumah. Cadangan ini dapat menyokong perkembangan Jerry's iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Cadangan kedua pula, ibu bapa perlu meningkatkan pengetahuan tentang penjagaan kesihatan kanak-kanak, termasuk pemberian ubat mengikut arahan doktor dan mendapatkan rawatan dengan segera apabila anak menunjukkan tanda-tanda sakit. Guru juga boleh menyokong usaha ini melalui ceramah kesihatan, bengkel keibubapaan dan perkongsian maklumat berkaitan penjagaan kesihatan. Cadangan ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek Jerry's, khususnya jasmani, emosi, intelek dan sosial. Cadangan ketiga pula, ibu bapa perlu terus memberi sokongan, dorongan dan penghargaan kepada anak-anak supaya mereka dapat mengembangkan potensi mengikut minat dan kebolehan masing-masing. Guru juga boleh mengenal pasti potensi kanak-kanak, berkongsi perkembangan mereka dengan ibu bapa serta menggalakkan penyertaan dalam aktiviti co-curriculum dan program Sasia. Cadangan ini dapat memperkukuh perkembangan Jerry secara menyeluruh dan membantu kanak-kanak membesar sebagai individu yang yakin diri, berakhlak mulia dan berkebolehan. Kosong pula adalah perbincangan data. Berdasarkan hasil kajian, terdapat cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru bagi meningkatkan kualiti pendidikan serta perkembangan kanak-kanak. Antaranya ialah guru boleh memperkukuhkan hubungan dan komunikasi dengan ibu bapa dengan lebih kerap dan berkesan melalui pertemuan berkala, temu murni, menggunakan aplikasi komunikasi atau penyediaan laporan perkembangan anak. Hal ini penting bagi memastikan ibu bapa sentiasa dapat maklumat berkaitan kemajuan pembelajaran, perkembangan sosial serta keperluan anak-anak mereka. Keadaan ini menyebabkan ibu bapa berkeyakinan tinggi untuk mewar-warkan kepada orang terhadap penjagaannya yang bagus. Dan yang seterusnya adalah juga boleh menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif, menarik dan berpusatkan kanak-kanak. Pendekatan seperti bermain sambil belajar, pembelajaran berasaskan pengalaman dan bahan bantu mengajar menarik dapat meningkatkan minat serta penglibatan aktif kanak-kanak. Ini dapat menjadikan kanak-kanak berdikari dalam melakukan aktiviti sendiri, malah membina keyakinan anak tu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi usaha ini secara tak langsung dia menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari aspek kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Dan seterusnya adalah apa yang pihak sekolah boleh bantu ibu bapa adalah
Bagi membantu ibu bapa dalam memberikan pendidikan dan penjagaan yang terbaik kepada anak-anak, pihak sekolah juga boleh mengambil beberapa langkah penambahbaikan. Antaranya, pihak sekolah boleh mengajarkan program keibubapaan, ceramah yang berkaitan dengan teknik keibubapaan serta pendidikan awal kanak-kanak. Program ini secara tak langsung dapat meningkatkan kesedaran, pengetahuan kepada ibu bapa betapa pentingnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak dari aspek akademi, emosi, sosial dan rohani. Melalui perkongsian tersebut, ibu bapa dapat memperoleh panduan yang betul dalam membimbing, mendidik serta memahami keperluan anak mengikut peringkat umur mereka. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengukuhkan kerjasama antara sekolah dengan ibu bapa melalui aktiviti bersama maupun perbincangan berkala. Hubungan yang baik antara sekolah dengan ibu bapa dapat menunjukkan kerjasama dua hala dalam membantu perkembangan kanak-kanak secara berterusan. Komunikasi yang berkesan dapat menangani masalah atau cabaran berkaitan dengan pembelajaran, tingkah laku dan perkembangan anak dapat dikembangkan pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Kerjasama yang erat ini dapat meningkatkan kepercayaan ibu bapa terhadap pihak sekolah dan mewujudkan persekitaran pendidikan lebih positif untuk perkembangan kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Perbincangan data. Yang pertama ialah pengurusan diri. Ibu bapa perlu melatih anak menguruskan diri secara konsisten seperti mengemas mainan, memakai pakaian sendiri dan menjaga kebersihan diri. Pihak sekolah juga boleh menyediakan rutin harian yang teratur bagi membentuk disiplin dan keyakinan diri. Cadangan ini juga dapat membantu kanak-kanak tersebut dalam perkembangan jasmani dan emosi. Yang kedua, kemahiran sosial. Ibu bapa perlu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya melalui komuniti atau keluarga. Seperti di sekolah, aktiviti berkumpulan tu dia dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan keyakinan diri terhadap orang lain. Cadangan ini juga dapat menyokong perkembangan sosial dalam emosi kanak-kanak tersebut, seperti kanak-kanak tu sebelum ni dia malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Selepas selepas pihak sekolah membantu beliau, dia juga dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa malu dan baik. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan bermain, iaitu minat kanak-kanak terhadap aktiviti perlu dimanfaatkan sebagai medium pembelajaran. Aktiviti ini juga seperti mewarna, melukis, bermain blok, permainan kreatif dapat merangsang aktiviti pemikiran secara perkembangan motor. Cadangan ini dapat menyokong perkembangan intelek dan jasmani. Pihak sekolah juga boleh mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan melukis, bermain blok dan permainan kreatif ni dapat membantu kanak-kanak memberi perkembangan kepada diri mereka sendiri. Untuk poin yang keempat, pengembangan emosi dan rohani, ibu bapa dan guru juga perlu menerapkan nilai murni seperti sabar, hormat dan tanggungjawab melalui contoh teladan. Dengan ini, komunikasi positif dan aktiviti pendidikan dapat menilai. Pendekatan itu juga dapat membantu kanak-kanak dapat mengawal emosi, membantu akhlak yang baik serta menyokong perkembangan rohani dan emosi. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan bermain, iaitu minat kanak-kanak terhadap aktiviti perlu dimanfaatkan sebagai medium pembelajaran. Aktiviti ini juga seperti mewarna, melukis, bermain blok, permainan kreatif dapat merangsang aktiviti pemikiran secara perkembangan motor. Cadangan ini dapat menyokong perkembangan intelek dan jasmani. Pihak sekolah juga boleh mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan melukis, bermain blok dan permainan kreatif ni dapat membantu kanak-kanak memberi perkembangan kepada diri mereka sendiri. Untuk poin yang keempat, pengembangan emosi dan rohani, ibu bapa dan guru juga perlu menerapkan nilai murni seperti sabar, hormat dan tanggungjawab melalui contoh teladan. Dengan ini, komunikasi
komunikasi positif dan aktiviti pendidikan dapat menilai. Pendekatan itu juga dapat membantu kanak-kanak dapat mengawal emosi, membantu akhlak yang baik serta menyokong perkembangan rohani dan emosi. Kesimpulannya, perkembangan kanak-kanak merupakan satu proses yang berterusan dan melibatkan aspek fizikal, kognitif, bahasa, emosi serta sosial. Setiap kanak-kanak berkembang pada kadar yang berbeza. Justeru mereka memerlukan bimbingan, perhatian dan sokongan yang berterusan daripada ibu bapa, guru dan rakan-rakan.